Ya, bayangkan kalau orang perempuan tak cukup iron dalam badan dia seolah-olah tak cukup oksigen. Sebab tu diorang penat, rambut gugur, pening kepala, cepat letih, cepat bruises. Tak cukup. Maksudnya kena makan suplemen iron. Kena check dululah level iron dalam badan. Kalau check iron dalam badan tu okey, makan iron suplemen jadi terlebih, problem lain pula. Tak bagus. Tetapi kebanyakan orang perempuan tak cukup iron. So bila tak cukup iron, dia seolah-olah tak cukup oksigen dalam badan. Dia sendiri tak cukup oksigen, dia nak ada baby. Saya boleh fight untuk baby tu. Kau tak cukup oksigen, kena bagi aku oksigen pula. Betul tak? Itu yang baby nanti lahir banyak masalah. Itu salah siapa? Salah mak juga sebenarnya. So sebelum nak dapat anak tu, saya sarankan mak bapak tu ambillah tanggungjawab untuk sihat, check badan dulu sebelum you nak lahirkan baby. Nanti kalau baby tu dah keluar tak sihat, you tak boleh nak buat apa dah. Betul tak? So itulah saranan saya. Sebab kita punya environment ni, kalau you tengok sebenarnya you ada ilmu tentang environment kita ni, you tak nak duduk kat sini. You tengok kat sini wifi pun semua 5G. Dulu 3G, sekarang 4G, 5G. Kalau you boleh nampak wave tu, you tak nak duduk kat sini. You nak duduk kat kampung je. Sebenarnya. So malam jangan lupa tutup wifi. Okay. Okay? Amin, boleh tak ni